Okey, boleh? Kita mulakan lah. Tawakal. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Ahmad Kamal dan juga kepada semua yang hadir pada malam ini. Okay. Selamat datang ke sesi wawancara kami iaitu yang bertajuk Bukan Sekadar Pentadbir, Menjadi Insan Guru yang Memimpin dengan Hati dan Membimbing dengan Jiwa. Terlebih dahulu, saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya adalah Amirul Izzati binti Anwar dan juga bersama saya Memang Enam Kampung selaku moderator bagi wawancara ini. Jadinya kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada malam ini. Okay, sebelum tu, untuk makluman doktor, wawancara ini sedang dirakamkan dan akan dimaknai ke saluran YouTube kami untuk tujuan tugasan kami. Jadi bolehkah kami minta izin dan persetujuan daripada doktor untuk rakaman ini diteruskan? Boleh. Okay, terima kasih doktor. Okay, sebelum itu kita terus ke sesi soalan. Boleh ke doktor ceritakan sedikit tentang latar belakang kerjaya doktor dan apa yang mendorong doktor untuk memilih bidang perguruan pada mulanya dulu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma barik lana fi hadzal majlisil mubarakah. Allahumma barik lana fi hadzal majlisil mubarakah. Idfa'na ya Allah kulla bala wa waba wal hami wal ghami wal dhiqi wal syiddati wal ni'mah. Pertamanya saya ucapkan jutaan terima kasih kepada UPSI kerana telah pun memberikan platform ini ke udara untuk pengukuhan pengetahuan sedia ada dan juga latihan kepada kalangan pelajar-pelajar daripada Fakulti Pendidikan UPSI dan juga kepada pengacara Amirah Izzati binti Anwar yang akan menjadi penemuduga saya ataupun moderator kita pada malam ini, betul Jadi merujuk kepada persoalan tadi tu, saya pada 17 September 1999 saya bertugas sebagai guru di SMK Seksyen 18 Shah Alam dan pada tarikh berkenaan seminggu kemudian saya ditawarkan sebagai warden asrama di sekolah berkenaan. Sekolah berkenaan ada lebih kurang 200 murid yang tinggal di asrama di Sekolah Menengah Bangsa Seksyen 18. Ada asrama harian di situ yang mana murid di situ sebagai murid yang kelas aliran agama dan saya bertugas di situ daripada tahun 1999 sehinggalah tahun 2006. Pada 2006 Julai 2006 saya bertugas sebagai penolong pengarah pengurusan murid di bahagian sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia dan daripada tahun tersebut sehinggalah pada 17 September 2024 saya kembali bertugas sebagai pengetua di SMK Taman Yap dan itu adalah sedikitlah pengalaman saya sebagai pendidik kan? Dan daripada pengalaman itu rentetan daripada pengalaman itu pernah juga saya bertugas di Universiti Malaya Fakulti Pendidikan bermula pada tahun 2022 Januari saya melanjutkan pengajian secara sepenuh masa dapat beasiswa untuk melengkapkan tugasan pengajian kedoktoran di Universiti Malaya selama 3 tahun. Kemudian pada tahun 2016 sehinggalah tahun 2019 saya bertugas sebagai ketua penolong pengarah di Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Kementerian Luar Negara. Dan bermula pada tahun Ogos 2019 sehinggalah Ogos 2019 sehinggalah 17 September 2024 saya bertugas sebagai ketua jabatan di Jabatan Pengurusan Murid dan Kaunseling di Institut Aminuddin Baki Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi pengalaman sebagai pegawai pendidikan tu sekarang ni dah lebih kurang 25 tahun lah saya bertugas sebagai pendidik dengan pelbagai portfolio tugasan daripada guru biasa merangkap warden asrama selama 3 tahun sehinggalah menjadi penolong pengarah di Kementerian Pendidikan. Jadi itulah sedikit pengalaman saya sebagai guru dan asbab ataupun asas saya nak menjadi guru ni ialah saya fikir saya suka membantu kanak-kanak supaya dapat menjadi celik akal lah di dalam bidang pelajaran yang saya ajar. Sebab saya di sekolah dulu saya pernah jadi
guru kaunseling sepenuh masa di sekolah sebab saya punya degree saya dalam bidang majornya adalah dalam bidang kaunseling dan minornya dalam bahasa Melayu. Pernah jadi guru bahasa Melayu, ada juga ketikanya saya pernah jadi sebagai guru mata pelajaran geografi di sekolah menengah Seksyen 18 Shah Alam tersebut. Okey, dapat? Okey, dapat. Terima kasih doktor. Soalan seterusnya, saya nak tanya juga berdasarkan pengalaman doktor, boleh tak doktor kongsikan macam mana laluan kerjaya seorang guru untuk menjadi seorang pentadbir ni? Okey, di sekolah laluan pentadbiran tu kita sebagai guru ni dia ada sebagai guru biasa dan kita meningkat menjadi guru kanan mata pelajaran. Kemudian kita boleh meningkat menjadi penolong kanan di sekolah masing-masing. Penolong kanan tu ada penolong kanan pengurusan murid, penolong kanan pengurusan pentadbiran pejabat dan juga penolong kanan co-curriculum. Kemudian kita ada penolong kanan kelas PPKI, program pemulihan khas integrasi. Dan kita kalau sekolah yang besar dia ada penolong kanan pentadbiran petang ataupun penyelidik petang. Dan kalau kita bertugas di pejabat, kalau pejabat ni kita ada 3. Satu di Pejabat Pendidikan Daerah, kemudian di Jabatan Pendidikan Negeri, kemudian ada di pejabat di bahagian-bahagian di Kementerian Pendidikan Malaysia. Semua yang bertugas di PPD, jabatan dan bahagian ni, guru-guru bertugas di situ. Dan kebanyakan yang bertugas di PPD, jabatan dan bahagian-bahagian ni, mereka tu dipilih oleh pegawai-pegawai pengurusan tertinggi di jabatan ataupun di kementerian atas justifikasi extraordinary ataupun kebolehan yang terbilang dalam kalangan guru-guru yang ramai itu, yang menampakkan mereka tu boleh bertugas lebih masa, lebih aktif, lebih proaktif. Ada projek-projek yang tertentu yang telah menyebabkan sekolah itu kelihatan, sekolah di tempat dia bertugas tu kelihatan bitara ataupun kebitaraan. Kalau kita sebut kebitaraan ni maksudnya ialah terkenallah sekolah itu disebabkan oleh aktiviti-aktiviti ataupun perkara-perkara yang berkaitan. Itu adalah merupakan indikator utama yang menyebabkan seseorang itu dipilih oleh pegawai-pegawai di jabatan dan juga di kementerian untuk bertugas di sana. Apa nama jawatan tu? Sebagai penolong pengarah, ketua penolong pengarah, kemudian timbalan pengarah dan juga pengarah di jabatan ataupun di bahagian-bahagian di Kementerian Pendidikan Malaysia. Kemudian di PPD kita ada penolong pengarah, kita ada ketua unit dan dia diketuai oleh ketua Jabat Pendidikan Daerah. Jadi itu adalah merupakan antara senario atau latar lalu peluang kerjaya dalam kalangan guru-guru. Tetapi apa yang cikgu-cikgu, apa yang pelajar-pelajar Universiti Fakulti Pendidikan kalau nanti anda semua bertugas di sekolah jawatan guru ni adalah jawatan yang special. Dia jadi cikgu, dia akan dipanggil sebagai grade DG9 ataupun dulu DG41. Kemudian naik pangkat DG10, DG11, 12, 13, 14. Dan seterusnya ada peringkat JUSA 1, JUSA C, JUSA B, JUSA A. Dan yang tertinggi Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, itu dia dipanggil sebagai taraf turus, jawatan utama sektor awam yang paling tinggi . Jadi kita guru-guru, kalau kita indahnya guru-guru kita ni di Malaysia ni, dia naik pangkat tu berlandaskan kepada aspek kecemerlangan kendiri khas untuk penyandang, disebabkan oleh kita menjadi berkesan dan markah prestasi kita tu atas daripada 85 markah ke atas. Nanti kalau cikgu-cikgu muda yang menonton ni nanti dapat melanjutkan, dapat terpilih menjadi guru nanti, begitulah keadaan dia. Dalam masa 8 tahun berkhidmat dalam grade yang paling rendah, DG41 atau kini dipanggil DG9, 8 tahun, kemudian akan dinaikkan pangkat untuk menjadi grade yang lebih tinggi, DG10, kalau dulu DG44. Itu semua kalau saya nak kata
anda semua akan nikmatilah skim tu. Jadi dipanggil khas untuk penyandang, khas untuk cikgu-cikgu kita. Tetapi dalam masa itu, kita kena ingat betul-betul apa saya cakap. Dalam kerjaya guru ni dia ada role dan status. Role kita sebagai PPPS, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswa Azhar. Role kita sebagai guru, gelaran kuniah, gelaran nama panggilan masyarakatnya guru. Ataupun kadang-kadang cikgu, betul kadang-kadang kita dipanggil pendidik. Itu kata polisimnya lah, kata panggilannya. Sama maksud tapi bunyinya tapi sama, iaitu guru. Jadi guru-guru ni di sekolah ada yang pangkatnya tinggi, grade 54 ataupun DG14. Tetapi dia tidak memegang pangkat, dia tidak ada pangkat dari segi pentadbiran. Kalau dia ada pangkat, dia dipanggil pengetua. Timbalan dia dipanggil penolong kanan. Yang saya sebutkan tadi iaitu penolong kanan pengurusan pentadbiran sekolah, penolong kanan pengurusan murid, penolong kanan co-curriculum. Jadi itu semua ada grade yang tertentu yang diberikan oleh kerajaan dengan fungsi mentadbir dan memimpin organisasi di sekolah. Jadi itu adalah laluan kerjaya dalam kalangan guru-guru kita. Apa yang specialnya, semua guru yang bertugas di sekolah-sekolah boleh berpeluang cerah untuk naik pangkat mengikut time base ataupun tempoh masa yang telah ditetapkan. Okey. Tetapi jangan ada yang tidak menepati merit ataupun syaratnya. Antaranya adalah markah prestasi yang ditetapkan oleh kerajaan. 85 markah. Kita kena pastikan kita dapat markah 85. Dan markah ni pun dia tertakluk kepada arahan Ketua Setiausaha Negara. Kalau Ketua Pengarah Perkhidmatan Pendidikan kita menyatakan bahawa syaratnya, markahnya tinggi daripada berbanding tahun sebelumnya, kita kena ikutlah apa yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Tetapi apa yang pasti ialah semua guru yang bertugas di sekolah tentulah akan memberikan perkhidmatan yang terbaik, berkualiti, bersifat kebitaraan, iaitu memakari, menguasai, dan orang pun maklum bahawa kita adalah guru yang berkesan, yang profesional. Itu adalah merupakan tentang latar belakang dan juga peluang kerjaya, peluang kenaikan pangkat yang ada dalam kalangan guru. Jadi kalau tanya saya, best tak jadi cikgu dari segi laluan kerjaya? Jawapannya best. Apakah cabarannya? Cabarannya boleh kita jelaskan pada seterusnya nanti. Untuk jawapan soalan ni saya rasa cukup sekadar itu. Boleh? Okey, boleh doktor. Okey. Okey, itu yang soalan seterusnya doktor. Saya serahkan dekat kawan saya Mel. Okey, baik. Sebelum tu doktor dapat dengar suara saya tak? Dapat? Boleh. Okey. Baik, Okay. Sekarang kita akan berpindah pada soalan mengenai kepribadian asas untuk seorang guru. Jadi untuk soalan ini, saya nak tanya pada doktor, pada pendapat doktor, apakah prinsip yang doktor pegang sebagai seorang pentadbir? Dan juga apakah kelebihan doktor menjadi seorang pentadbir ini? Prinsip saya sebagai pentadbir selari dengan prinsip kaki tangan awam, iaitu pertama, niat yang betul. Innamal a'malu binniyat. Jadi saya punya prinsip pertama ni, niat saya adalah untuk menjadi entertainer. Saya membantu diri saya dan orang lain untuk hidup gembira, cerdas, sihat, bahagia, rukun, damai, harmoni di mana tempat saya bekerja. Dia orang akan mendapat impak gembira dengan adanya saya. Itu bayina linnas minaz zulumati ilan nur. Bila kita jadi cikgu, kita pergi sekolah, orang dapat cahaya, insight, celik akal. Dia dapat jadi seorang yang tenang, yang bahagia, yang menghargai masa, fokus terhadap tubuh ilmu, pembacaan buku yang berterusan dan menjaga kesihatan. Kerana bila kita jadi cikgu, kita kena mempunyai tenaga yang banyak. Kita terpaksa naik tangga, turun tangga, berjalan, mengawasi murid, membimbing murid, bukan membimbangi murid. Jadi bila kita tak sihat, murid akan rasa bimbang dengan diri kita. Dan bila kita tidak sihat, kita tidak akan bernas dan kuat dari segi huraian ilmu yang kita nak sampaikan. Yang kedua, prinsip kaki tangan awam ialah, ataupun etika kaki tangan awam, ialah berdisiplin. Kita datang awal, kita mengawali urusan demi untuk kemaslahatan murid kita, rakan sekerja kita, bos kita di sekolah.
Itu disiplin. Yang ketiga, perlakuan yang baik. Laqad kana lakum fi cikgu sekolah uswatun hasanah. Apabila kita melihat cikgu sekolah, ada contoh teladan yang baik. Dari segi apa? Dari segi adabnya, sasiahnya, dari segi intonasi suaranya, ekspresi mukanya, daya kemaafannya, kepeduliannya terhadap makan minum kanak-kanak di sekolah. Sebab dalam perundangan pendidikan, kita diingatkan bahawa kita adalah bersifat in loco parentis. Kita ibarat ibu bapa kepada setiap kanak-kanak di sekolah itu. Perundangan pendidikan ialah setiap orang yang berumur 18 tahun ke bawah adalah kanak-kanak. Jadi sifat kanak-kanak menurut Suruhanjaya Hak Asasi Kanak-kanak dan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia ialah mereka berhak buat salah. Jadi dengan adanya kefahaman begitu, kita kena faham bahawa meskipun ada peraturan di sekolah, daripada sekecil-kecil hukuman sehinggalah buang sekolah, tetapi sebenarnya kanak-kanak itu tidak dibuang sekolah dalam arti kata tak boleh bersekolah lagi, tapi ia sebagai satu dokumentasi tubuh ilmu, pengajaran bagi mereka bahawa mereka diawasi. Maka kerana itu mereka dihukumi oleh guru-guru ataupun pengetua di sekolah, dan mereka tetap boleh bersekolah dengan syarat mereka tulis, ibu bapa tulis surat-surat, membuat rayuan, dan kita akan mengukuhkan perkara itu sebagai satu pengajaran supaya kanak-kanak atau murid di sekolah jangan mengulangi lagi. Jadi murid kita disiplinkan, kita pula guru adalah sumber inspirasi dari segi disiplin diri. Kita tidak boleh isap rokok, kita tidak boleh buat benda-benda yang mencurigakan, ada syaz, ada kejanggalan dari segi peribadi kita. Kita tak boleh. Kita tak boleh menunjuk-nunjuk yang kita bermewah-mewah. Kita tak boleh bercakap kasar. Kita tak boleh pegang rotan. Kita adalah pendidik. Kita adalah insan membina jiwa. Jadi kita bukannya polis ataupun pengawal keselamatan. Kita adalah orang yang membina jiwa. Yang ketiga tu perlakuan yang baik. Yang keempat, prinsip saya adalah penggerak ke arah kebaikan. Perkara pertama yang kita kena ingat bila kita menjadi seorang pendidik atau guru, kita telah menepati rahmat Tuhan yang paling besar, iaitu kita kena ingat apa yang Nabi SAW sebutkan, man salaka tariqan, siapa yang keluar daripada rumah ke jalan raya, berjalan di jalanan, yaltamisu fihi ilman, untuk menambahkan ilmu, ataupun maksud yang tersiratnya menyampaikan ilmu, ataupun keluar daripada rumah untuk membantu sekolah, untuk menolongi sekolah sebagai ahli PIBG ataupun stakeholder yang prihatin atau komuniti yang empati, tertolong sekolah, kita ajari murid pergi belajar, sama ada di sekolah, di taska, di tadika, di sekolah rendah ataupun universiti. Manusia yang berada di institusi ilmu adalah yang sangat-sangat besar dia punya nilai di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Atau Tuhan sebut dalam Al-Quran, hal yastawil lazina ya'lamun wal lazina la ya'lamun. Adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Tak sama. Jadi ada lagi kan kita, kalau kita bakal guru ataupun sedang jadi guru yang menontoni apa yang saya cakap ni, maka mereka mestilah sedar bahawa mereka adalah orang yang menjadi inspirator kepada masyarakat, khususnya dalam kalangan pelajar mereka. Lebih-lebihlah lagi kepada kanak-kanak di sekolah rendah dan menengah. Itu yang disebut sebagai perlakuan yang baik. Yang seterusnya adalah yang kelima, penggerak ke arah kebaikan. Ingat, selaku guru di sekolah, prinsip kita sama saja, iaitu kita adalah penggerak ke arah kebaikan. Nanti ada program co-curriculum, penjadualan telah direncanakan oleh setiap penolong kanan pentadbiran sekolah, maka kita wajib hadir. Tetapi bila kita start tidak mensyukuri kerja kita, sudah rasa diri kita hebat, tak nak akul kepada ketua, dah pandai ponteng, dah rasa diri kita ni terbeban dengan tugasan-tugasan yang berat, walhal banyak lagi tugasan yang ada di bumi ni yang lebih berat, hilang rasa syukur, maka kita akan menjadi orang yang menyusahkan diri kita dan orang lain. Bila kita tidak dapat menguasai nafsu kita untuk bermalas-malasan, kita rasa diri kita ni tak sepatutnya berada di tempat itu, kita dah termakan dengan hasutan hawa nafsu dan kejahatan iblis, lanatullah, maka kita akan bersifat ego. Kita akan malas untuk mengupayakan kegiatan di padang sekolah, co-curriculum, co-akademik, sukan, badan beruniform, pengurusan pengawas sekolah dan kepimpinan murid-murid, pembimbing rakan sebaya di sekolah. Ini semua adalah merupakan tanggungjawab yang wajib dilaksanakan oleh guru-guru. Dengan kehadiran kita akan membantu pasukan. Itulah yang disebut sebagai penggerak ke arah kebaikan.
Dan yang terakhirnya adalah mengotakan apa yang dikata. Kita selalu memberikan janji kepada murid kita. Kalau berjaya, cikgu akan belanja. Kalau berjaya, cikgu akan bagi hadiah. Tapi kita tak mengotakan janji kita. Inilah yang akan menjadi punca asbab kepada kanak-kanak atau murid di sekolah tu akan rasa sedih, akan tak percaya dengan gurunya sendiri, dan akibatnya mereka boleh menjadi orang yang ponteng, orang yang bersifat agresif, murid yang tidak rasa gembira di dalam bilik darjah kerana guru-guru cakap tak serupa bikin. Cikgu suruh jangan isap rokok, tapi cikgu sendiri isap rokok. Cikgu suruh baca buku, tapi cikgu sendiri tidak pegang buku dan baca. Cikgu sendiri suruh murid pandai, tetapi cikgu bila masuk kelas tidak memakari apa subjek yang sepatutnya dia memandaikan murid-muridnya di dalam bilik darjah. Maka itulah prinsip yang saya guna, yang saya tak tambah dan tak kurang seperti mana yang telah diasuh oleh Ketua Setiausaha Negara kita yang disambut oleh semua kaki tangan awam. InsyaAllah. Next. Okay. Wow. Sejujurnya prinsip yang doktor nyatakan tadi sangatlah menyentuh hati dan juga sangat bermakna lah kalau bagi saya. Ya, sangat menyentuh hati. Jadi untuk seterusnya, pada pandangan doktor, apakah kelebihan doktor menjadi seorang pentadbir ni? Kelebihan kita adalah kita boleh memimpin. Kita ada kuasa untuk mencorakkan ekosistem sekolah. Kita boleh merencana, merancang, menstruktur, berstrategi, mengupayakan pasukan kita dengan menginspirasikan, membimbing dan menyelia orang-orang di bawah kita secara tuntas, bermakna, dan boleh kita lihat impaknya dan kita akan rasa seronok dan puas. Kalau kita tidak menjadi pemimpin di sekolah, kita hanya follow the leaders, all the things that leaders create for us, we follow them. But how about if the leaders is not satisfied, is not suit to our vision, so it's not suit to our principle, so dia akan memberikan ketidakpuasan hati. Kita kena banyak bersabar. Tetapi kalau kita jadi pemimpin, jadi pengetua, kita akan boleh merencanakan, membawa hala tuju kompas sekolah kita dengan naratif pemikiran yang kita fikirkan, yang kita mahu, dan kita boleh upayakan pasukan kita. Dengan visi dan misi kita kena hayati. Misi kita adalah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Misi kita kena kuasai, hayati dan amali. Jadi membangunkan potensi individu bagi mencapai aspirasi negara itu adalah merupakan satu cabaran sebenarnya untuk memastikan membangunkan potensi individu untuk mencapai aspirasi negara bangsa kita. Kalau kita tak faham apa yang dikatakan aspirasi pendidikan negara pun kita tidak bermakna. Jadi apabila saya jadi pengetua, saya akan mengukuhkan kefahaman guru daripada masa ke semasa, memotivasikan mereka supaya fokus terhadap teras pendidikan negara kita. Apa dia? Pertama, menangani, membasmi masalah keciciran di dalam pelajaran. Itu kita kena rancangan strategik, kita kena ada plan operasi, plan taktikal kita kena ada plan operasi kita kena ada penyeliaan bersepadu untuk memastikan tidak ada murid yang tercicir di sekolah kita. Itu pengetua boleh pastikan. Yang kedua, kita boleh memberi makna kepada kebajikan guru-guru kita dari segi mereka punya latihan yang berterusan, daripada ekosistem bilik mereka bertugas, daripada tak ada aircon kita airconkan, daripada meja yang lama kita barukan, daripada tak ceria kita ceriakan. Itu kita boleh bina ekosistem sekolah. Siapa dia? Pemimpin sekolah. Siapa? Pengetua. Kebajikan guru. Kalau guru tu ada masalah kemurungan disebabkan dia tinggal jauh, kita bantu dia untuk dapat tempat tinggal yang lebih berhampiran dengan rumah mereka, di antara jaraknya sekolah dan rumahnya. Dan begitulah dengan hal yang berkaitan dengan profesional mereka. Yang ketiga, kita boleh bantu, kita boleh realisasikan aspirasi dan gagasan. Kita boleh membantu menangani isu sekolah daif kita. Macam saya jadi pengetua, 10 tahun sekolah saya tak ada pam air, pam rosak. Sebelum tu tak berjaya pengetua sebelumnya memastikan, membantu. Saya masuk, alhamdulillah, dalam masa 8 bulan sikit benda tu dapat diselesaikan dengan kos RM100,000. Saya bentuk ekosistem sekolah yang kondusif.
dengan memastikan wujudnya mural-mural dan papan-papan motivasi, dan ianya memakan kos yang banyak, dan dengan kreativiti dan juga daya konsultasi saya dengan pihak-pihak rakan strategik saya di luar, dapat membina ekosistem sekolah yang kondusif. Misalnya pada minggu lepas sekolah saya, apabila kita wujudkan satu TikTok sekolah, pengetua sentiasa ke udara meraikan murid-murid di awal pagi kan. Pihak korporat yang menontonnya, orang-orang perseorangan yang prihatin, yang suka tentang budaya amalan sekolah penyayang tu, dia datang sekolah, dia nak bantu sekolah saya, dia bagi 14 aircon. Lepas tu saya pun kena ikut prosedur Kementerian Pendidikan, kena minta kebenaran daripada pengarah Jabatan Pendidikan dahulu, daripada ketua setiausaha dahulu untuk menerima benda tu. Kita kena ikut prosedur dan barulah kita daftarkan sebagai aset sekolah kita. Dan macam-macam lagi, dapat bantuan daripada pemimpin setempat untuk mencantikkan padang sekolah. Kita dapat pagar sekolah yang tembok pagar sekolah baru yang berkualiti. Kita dapat miliki smart board dan juga kita dapat smart TV dan smart board yang hebat, berjumlah hampir 100,000 yang dibiayai oleh pemimpin setempat kita, kerana mereka menyayangi kita, menghormati pengetua sekolah, kerana pengetua berjaya membentuk budaya kasih sayang, jadi teladan kepada masyarakat setempat betapa seorang bapa tu, saya lah pengetua, saya raikan murid-murid saya sedari awal pagi lagi, untuk dalam 6.30 pagi tu dah menunggu dah untuk melaksanakan dasar sekolah penyayang, meraihkan murid-murid sekolah yang datang di awal pagi. Dan inilah yang akan membentuk suasana yang kondusif di sekolah kita, yang menjaga kebajikan guru dan juga kebajikan murid-murid kita secara berterusan, dan dapat menangani cabaran ketiga Kementerian Pendidikan, iaitu menangani kedaifan di sekolah masing-masing jika berada dalam keadaan daif, dan kemudian memperkasa komunikasi di antara sekolah dengan Kementerian Pendidikan, iaitu kita sentiasa follow, connecting the dot, apa yang dasar-dasar pengumuman-pengumuman, saranan-saranan yang diaspirasikan oleh Menteri Pendidikan kita, YB Fadlina Siddiq, dan juga Ketua Pengarah Pendidikan kita, Dr. Muhammad Azam bin Ahmad. Kita ikut dan kita perkasakan, kita percepatkan maklumat dan kefahaman, tindak susul, tindak kerja dalam kalangan guru-guru kita, supaya memastikan kita tidak tertinggal dari segi aspirasi dan haluan kerja pendidikan negara kita. Kemudian kita bergerak untuk memperkasa apa yang disebut sebagai karamah insaniah, kemuliaan insan. Itu yang kita menyayangi, kita peduli, kita cakna tentang nilai-nilai humility dalam kalangan warga sekolah kita. Itu yang saya amalkan dan selari dengan apa yang disarankan oleh kerajaan kita, Kementerian Pendidikan kita. Kemudian kita pastikan kemenjadian pengurusan pendidikan digital di sekolah kita. Sekolah saya sentiasa berusaha untuk mendigitalkan kita punya suasana sekolah kita, dari segi alat bantu belajar, dari segi penguasaan guru-guru, penggunaan StreamYard, Google Meet, internet, ChatGPT, sistem Grok, sistem Gemini, kemudian Telegram seminar, dan juga pelbagai lagi tools ataupun aplikasi yang ada di dalam kemenjadian AI ataupun artificial intelligence, kecerdasan buatan yang ada sekarang dalam teknologi terkini kita. Sebab kita sekarang berada dalam keadaan Industrial Revolution 5.0 kan. Kita bekerja dengan robot, dan robot mempercepatkan kita supaya jadi lebih cepat kaya, lebih cepat maju, lebih cepat harmoni, lebih cepat perkasa dari segi produktiviti kita, dan kita tak pening-pening seperti sebelumnya. Semuanya AI akan bantu kita, boleh bantu kita. Dan last sekali adalah bagi memastikan masalah kemiskinan multidimensi dalam kalangan murid-murid kita. Miskin dari segi karakter, miskin dari segi pengalaman, miskin dari segi alat bantu belajar, miskin dari segi perasaan, miskin dari segi ilmu pengetahuan tu sendiri. Kita kena pastikan benda itu tidak berlaku dalam kalangan murid-murid kita. Dan itu adalah merupakan jawapan saya. Dapat. Okey, baik. Untuk soalan yang seterusnya lagi,
Okey, dari apa yang saya dapat dengar dari doktor tadi, saya dapat katakan yang doktor ni merupakan seorang yang sangat berdedikasi tinggi ya, dan juga seorang yang penyayang. Jadi untuk soalan yang seterusnya ini daripada pendapat doktor lah. Apakah sifat-sifat yang perlu ada pada seorang guru tersebut jika mereka berminat untuk menjadi seorang pentadbir? Yang doktor rasa ada sifat yang lain lah yang penting juga. Okey, tolong catat baik-baik apa yang saya cakap ni. Formula dia 6M. 6M, dengar dengan baik, cuba hayati, cuba menginsafi apa yang saya cakap ni. Ini adalah daripada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita berada di dalam suasana belajar, formula dia kalau nak berjaya, dengar baik-baik saya terjemahkan 6M dulu. Pertama, mesti kita bersedia untuk menjadi seorang muallim. Muallim, M-U-A-L-L-I-M. Muallim ni maksudnya dalam bahasa Melayunya ialah kita ada aura sebagai orang yang pencinta ilmu. Kalau kita seorang guru, kita bukannya sentiasa berdamping dengan bola, berdamping dengan cota, rotan, bukan. Kita mesti sentiasa berdamping dengan buku. Mana-mana kita pergi, berjalan tepi jalan, tepi beranda ke, berada di kantin ke, come on, we have to acting as the great entertainer, as a teacher. We have to make sure that is your image, your current image. So you kena bijak lah. Kalau you polis, you mestilah bawa pistol. Tapi kalau you seorang cikgu, you bawa lah buku. Faham tak? Kalau kita berada di sekolah. Tapi kalau kita tak bawa buku, macam mana doktor? Tak bawa buku, orang tengok muka kita pun orang dah tahu dah kita cikgu. Kita ada aura orang yang berilmu, muallim. Itu satu. Yang kedua, murabbi. Mestilah ada aura yang bersifat pendidik. Cara cikgu bercakap dengan orang askar, polis, businessman berbeza. Cikgu dia kalau bercakap dengan orang, dia akan menasihati orang. Adik, jalan baik-baik ya. Kakak, pandang ke depan, jangan kiri kanan macam tu jalan, tak betul. Kita bukan membebel, tapi kita selalu mengingatkan. Fazakir in nafa'ati zikra. Kerana orang yang menjadi guru ni dia suka mengingatkan. Bila kita mengingatkan, kita akan mendapat banyak manfaat sama ada diri kita ataupun orang lain. Mel Viviana kena ingat, Mel Viviana bukannya malaikat. Walaupun Mel Viviana seorang yang belajar pandai, badan sihat, ibu bapa banyak duit, tapi ada syaitan yang akan datang membisikkan ke dalam nurani Mel Viviana supaya tidur banyak, cakap benda-benda yang tak elok, mengumpat, mengutuk, suka membazir masa, suka membazir duit dan seumpamanya. Itu tidak ada pada karakter seorang guru. Sebab guru ni pada diri dia tu sifat murabbi. Dia akan menjadi tamsilan atau contohan kepada anak-anak murid di sekolah, khususnya dan rakan sebaya amnya dari segi dia jasmaninya, emosinya, rohaninya dan daya inteleknya. Kalau Mel Viviana seorang guru matematik Mel Viviana mesti super power. Bukannya berlandaskan kurikulum sekolah rendah saja, kalau guru sekolah rendah ataupun sekolah menengah saja, tapi extraordinary. Ada perkara-perkara hebat yang ada di dalam kotak pemikiran dan perasaan Mel Viviana, nak dikorelasikan dengan maths dan juga ilmu maths yang bersifat dini ataupun terkini. Yang ketiga, mesti bersifat muadib. Muadib ni dia adalah M yang ketiga tu, muadib. Muadib ni apa? Amira Izzati. Muadib ni awak lah yang paling berakhlak mulia. Masuk kelas saja bersopan santun, berbudi bahasa, cakapnya jelas, berkarisma, berwibawa, bersifat keibuan, bukannya bersifat kebuasan. Faham tak maksud saya? Kalau di kantin makan tu betul-betul bukannya kelang kabut. Kalau cikgu makan pun kelang kabut, cakap pun nak meninggi suara saja ataupun meninggi diri saja, maka itu bukannya cikgu yang disebut maha guru, dia disebut maha ragu. Orang tengok dia orang ragu, ni betul ke cikgu ni? Dia ni tersilap pilih profesionalisme ni, dia silap pilih profession. Yang ketiga tahu tak? Muadib, beradab. Orang tengok kita je, ya Allah baiknya cikgu tu, astaghfirullahalazim, masya Allah, tabarakallah, macam tu. Kalau orang tengok kita, Mel Viviana orang geleng kepala, ya Allah teruk orang cikgu tu, bertobatlah. Bertobatlah, kita adalah asbab atau punca kepada budak-budak sekolah rosak adab dia. Yang ketiga, yang keempat ialah seorang guru ni dia mesti bersifat mudaris. M-U-D-E-R-R-I-S. Mudaris means you have to be
multitasking people. Pandai melukis, pandai menyanyi, pandai menari, pandai memasak, pandai bercakap, pandai berpuisi, pandai jadi pengacara. Faham tak, Mary Viana? Faham multitasking, pandai guna StreamYard, pandai guna Google Meet, pandai guna ChatGPT, Google, macam-macam lah. Itu multitask, itu mudaris. Kemudian kita kena bersifat mursyid, MURSYD. M yang seterusnya adalah mursyid. Dia mesti menjadi seorang yang bila dia pergi dalam bilik darjah ataupun mana-mana dia pergi, orang yang mendampingi dia, rakan sebaya dia ataupun murid-murid dia, dia jumpa je Amira, orang tu terasa selamat. Dia jumpa saja Amira, dia rasa bermotivasi untuk hidup. Tapi kalau dia jumpa Amira, dia rasa kecewa, dia rasa sedih, dia rasa marah sebab mulut Amira mulut yang seram ataupun menyakitkan hati dia. Maksudnya Melvi membina jiwa. Sama lah juga dengan watak sebagai seorang pengarah pelajar, sebagai menteri pendidikan, sebagai pengetua, sama saja formula dia, iaitu dia bersifat mursyid, membina jiwa orang. Kemudian nilai yang seterusnya yang kita perlu ada adalah bersifat mujahid. M seterusnya adalah mujahid. Mujahid itu bersifat bersungguh-sungguh. Damia, bersungguh-sungguh. Macam mana sifat orang bersungguh-sungguh? Dia cepat, dia cekap, dia pantas, dia tuntas, dia bekerja lebih masa, dia datang awal, dia menulis, berkarya. Cikgu lain biasa je, tapi dia bersifat X+. Apa dia Amira? X+. X+ tu maksudnya extraordinary, P tu pengetahuan padu, S tu semangat tinggi, U tu usaha jaya, usaha dia bersungguh-sungguh, dan S tu adalah dia punya P tu pengetahuan, U tu usaha, S tu semangat. Tu yang dipanggil X+. X tu maksudnya excellent, extraordinary. Extraordinary, excellent. P tu pengetahuan tinggi, L tu latihan yang berterusan, U tu usaha padu, dan S tu adalah semangat tinggi. Itu X+. Tapi X+ tu diperolehi daripada mujahid tadi, orang yang bersungguh-sungguh. Faham tak Amira? Dapat? Yang lain-lain saya tak sebut nama sebab saya tak nampak muka. Saya nampak Melvi Viana dengan Amira saja. Yang lain saya tak nampak. Itu adalah nilai-nilai, pegangan, prinsip yang kita perlu ada sebagai satu konsep kendiri kita, value of self kita yang perlu kita miliki. 6M tu. Itu akan menyebabkan kita selamat dari segi lemah dari segi tindak kerja kita. Satu lagi saya nak tambah adalah motivasi. Melvi Viana tolong tulis motivasi. Kita kena ingat, cikgu bermotivasi rendah kerana dia tak faham maksud motivasi. Saya tanya Melvi Viana, apa maksud motivasi? Motivasi pada pendapat saya, benda yang menjadi semangat untuk kita melakukan sesuatu macam tu. Dia bukan benda, dia adalah satu penghayatan hidup. Tetapi jawapan tu hampir betul. Tapi jawapan yang betulnya, motivasi ni maksudnya motif dan aksi. Tolong tulis. Dengar, ingat sampai bila-bila. Motivasi tu maksudnya motive and action. Tu yang sebut motivasi. Kata terbitan dia motivasi. Kalau cikgu muda, cikgu separa muda, cikgu dah tua, motivasi dia tak ada. Sebab apa? Sebab motif dia tak jelas. Kita pergi sekolah, motif kita adalah menjadi entertainer, membantu diri kita dan orang lain. Membantu diri kita, kita mengajar dapat pahala. Bila kita ajar kawan kita teori-teori baru tentang pedagogi, ajar murid-murid kita tentang subjek matter kita, kurikulum kita, mata pelajaran yang kita ajar dalam bilik darjah, dia dapat ilmu. Bila murid tu dapat ilmu, kita dapat pahala. Bila kita ada motif matlamat kita jelas, barulah kita belajar tentang aksi. Bila Melvi Viana matlamat nak pergi sekolah, membantu diri Melvi Viana dan juga orang lain termasuk rakan sebaya dan kanak-kanak atau murid-murid di sekolah supaya lebih pandai, lebih happy, lebih berkarisma. Matlamat kita ni nak bantu orang dan diri kita, membantu diri kita dan orang lain. Ingat tu, nak jadi doktor ke, nak jadi peguam ke, nak jadi penyanyi ke, nak jadi pelawak ke, nak jadi apa pun, kita mesti ada motivasi. Kalau kita tak ada motivasi, kita ibaratkan macam kapal yang berlayar tanpa nahkoda. Faham tak? Jadi motivasi itu apa maksud dia? Motif dan aksi. Apa motif kita pergi sekolah? Membantu diri kita dan orang lain sebagai kerjaya kita sebagai seorang guru. Itu motif kita. Dapat pahala, bantu diri kita dan orang lain. Kita dapat pahala, bantu diri kita. Berkat hidup kita. Orang lain bila tengok je Melvi Viana kat sekolah, budak tu jadi pandai.
Kalau Melvi Viana mengajar bahasa daripada awal tahun tingkatan 1 sampai tingkatan 5, saya datang pantau masih lagi tak pandai bahasa Melayu, maknanya Melvi Viana gagal. Kalau Melvi Viana berakhlak mulia, murid Melvi Viana tak berakhlak mulia, maknanya Melvi Viana gagal bentuk akhlak dia. Macam tu cara kita berfikir, faham tak? Bila kita gagal, maka kita akan usaha jaya, usaha sampai berjaya. Tetapi kita kena ingat, Tuhan sebut di dalam Al-Quran surah Al-Qasas, tulis Amira, Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wahai Amira, Cikgu Amira, engkau tidak akan dapat memandaikan anak murid kau. Kau tidak akan dapat memandaikan anak murid kau, melainkan kepandaian itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah lah yang tahu siapa yang layak mendapat celik akal, dapat ilmu pengetahuan itu. Faham tak Melvi? Jadi apabila kita ada kefahaman berkaitan dengan kita punya batasan dari segi punca kita gembira, kadang kita dah usaha dah sampai tingkatan 5, masih lagi murid tu tak pandai berbahasa Melayu ataupun menulis dalam bahasa Melayu itu, bahasa Inggeris ataupun sejarah ataupun mat ataupun fizik ataupun apa saja, maka kita tak boleh salah kecewa. Rupanya ada satu lagi ingatan Tuhan, kita hanya boleh berusaha, tetapi yang menentukan berjaya atau tidaknya adalah Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang paling penting, kita akan rasa puas kalau murid kita berjaya hasil daripada asuhan, panduan dan bimbingan daripada kita tanpa syarat. Kita semua kanak-kanak tanpa mengira agama, kaum dan status ekonomi mak bapak dia, kita akan entertain dia, kita akan asuh dia, bimbing dia dengan penuh tanggungjawab dan kasihan belas. Itu akan menyebabkan kita bahagia. Kemudian motif, bila kita dah ada matlamat yang jelas, barulah kita punya tingkah laku akan bagus, action kita akan bagus, cara kita jalan laju, ekspresi muka kita padu, jelas, tak rasa stres, kita akan mudah senyum, kita akan tidak mudah panik, kita akan menguasai persekitaran, kita akan positif, kan? Sebab kita ada matlamat yang jelas. Jadi motivasi ni Melvi, dia ada boleh naik dan dia boleh turun. Kalau kita nak sentiasa motivasi tinggi, formula dia ada 3, tolong tulis. Formula dia SRR. S, stimulus, rangsang diri kita. Aku nak tolong budak, aku nak tolong kawan-kawan aku supaya dia orang senang mengajar, mereka senang faham. Aku seorang yang baik, stimulus. Aku seorang guru yang baik, aku seorang guru yang sabar, aku seorang yang menyayang. Doakan pada diri, kata pada diri yang macam tu. Barulah kita jadi seorang yang padu, yang mantap. Dan reinforcement, SRR formula dia. S pertama stimulus, yang kedua R reinforcement. Reinforcement tu kukuhkan amalan tu, reinforce. Kalau kita jenis seorang yang menulis, hari-hari kena tulis. Kalau kita seorang yang membaca, hari-hari kena baca. Kalau kita buat kelas tuition, kita teruskan amalan buat tuition tu secara percuma, katakan. Itu bagus. Kita kena sustain, kita kena reinforce, kita kena kukuhkan daripada masa ke semasa. Barulah kita dapat karakter tu, kita jadi peribadi kita. Dan kemudian kita kena ingat, art yang seterusnya adalah reward. Kita, Melvi dan kawan-kawan, kena reward diri. Di hujung tahun, pergilah bercuti. Kalau budak pandai belajar, belilah jam tangan baru, belilah baju baru, belilah kereta baru, sebagai menghargai diri kita dah berkorban kepada kanak-kanak atau murid-murid di sekolah. Ingat, hari-hari kita adalah entertainer. Kita bukannya cikgu-cikgu biasa. Kita adalah the great entertainer in this planet. So you will be very happy and you will make sure that you are in the good conditions. Jauhkan diri, make it far from to be angry people, macam tu. Happy people, entertainer people, di mana saja berada. Lagi? Okay, baik. Okay. Terima kasih doktor atas tips tersebut. Apa yang saya dapat simpulkan tadi, yang doktor nyatakan seperti 6M, apakah maksud motivasi tersebut, iaitu motive and action. Betul tak doktor? Betul. Motive and action. Ada ke profesor kat UPSI ajar benda tu? Belum kan? Mungkin ada kok, tapi tak ada. Mungkin ada atau tidak? Kalau dari pengalaman saya tak ada. Itulah ilmu yang kamu dapat pada malam ni. Yang harga ilmu tu tidak dapat dinilai dengan wang ringgit. Benda tu terlalu mahal. So amalkan, dan itulah akan menjadi kunci kita sebagai entertainer di mana saja kita berada. Okay. Alright.
Okey, ni soalan yang terakhir lah dari saya lah doktor. Jadi pada pendapat doktor, apakah persediaan yang seorang guru tu perlu lakukan kalau mereka berminat untuk menjadi seorang pemimpin dalam pendidikan? Dan juga kalau boleh doktor ceritakanlah juga cabaran doktor dari pengalaman doktor sendiri untuk menjadi seorang pentadbir ni dan cara doktor mengatasinya. Silakan. Okey, kita kena ingat cabaran kita ialah bagaimana nak memastikan kesihatan badan. Ingat dalam dunia ni kita takkan jadi apa-apa pun kalau kita sakit. Sakit ada dua. Satu sakit penyakit, satu sakit poket. Sakit penyakit, sakit kulit, sakit mental, sakit emosi, sakit jiwa, sakit buah pinggang, sakit jantung, COVID dan sebagainya, itu sakit. Dan satu lagi sakit itu sakit penyakit, satu lagi sakit poket. Sakit poket ni ketidakcukupan wang, ketepisan wang, keberhutangan wang, kemuflisan wang, ketidakcukupan wang. Ini kita kena elakkan. So bagaimana kita nak menjadi orang yang bebas daripada sakit? Kita kena 24 hours jaga wudu. Kalau kita orang Islam, jaga wudu 24 hours, jaga wudu. Yang kedua, mesti sebut dalam hati, puji Tuhan, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau orang Islam. Orang bukan Islam, puji Tuhan pakai kitab masing-masing. Dia sebut zikir. Ingat Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Baik. I love you God, I love you God. Macam tu lah. Kalau orang Melayu, orang Islam dia sebut Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. 24 hours. Okey, itulah caranya kita untuk menjadi seorang yang sihat. Dan ingat, menjadi pemimpin ni kita tak boleh minta jadi ketua, jadi pengetua. Jangan minta. Kita kalau nak jadi pemimpin, kita akan dipilih oleh bos kita yang melihat kita. Ciri-ciri orang yang boleh jadi pemimpin ni, tolong catat. Pertama, mental kena sihat. Orang yang sakit mental ada 4 tanda. Tulis. Cikgu Amira, Cikgu Melvi dan Damia dan kawan-kawan semua. Orang yang sakit mental ada 4 tanda. Pertama, dia tak tahu potensi diri dia. Dia tak tahu dia ada mata, dia ada lidah, dia ada mulut, dia ada jantung yang berfungsi dengan normal. Dia tak bersyukur. Bila dia tak bersyukur, maka bila orang kutuk dia je, dia pun koyak. Dia pun hilanglah rasa diri dia hebat. Dia pun rasa diri nak bunuh diri dan sebagainya. Itulah masalah orang yang sakit mental. Dia tak tahu diri dia ada potensi. Dan yang kedua, dia tidak gembira. Orang yang sakit mental ni dia tak happy. Orang yang mental kuat macam saya, orang kutuk saya happy. Some won, so what? Ada orang suka, ada orang tak nak. So apa masalah? Tak suka, you punya pasal lah. Yang penting Tuhan suka saya. Betul tak? Prophet pun orang tak suka. Jadi kita nak pastikan orang suka kita. Semua murid suka kita. No. Jadi kita kena positif. So itu adalah merupakan perkara-perkara yang kita kena ada di dalam kehidupan kita. Kemudian cabaran kita yang seterusnya ialah kita tak dapat menguasai persekitaran kita. Kita ada masalah, tanda orang sakit mental, dia tak dapat menguasai persekitaran. Apabila dia ada orang bergaduh di dalam pejabat dan sebagainya, PC siapa semua, dia rasa ketakutan. Naik lift tiba-tiba blackout, ketakutan. Akan rasa tekanan yang amat sangat. Itu menunjukkan yang kita mental tak kuat. Kalau kita orang yang mental kuat, kita tenang je, buka handphone dan kita tengok apa pun tanda loceng dan kita akan tekan, push the button dan sebagainya. Itu adalah tanda orang yang menguasai persekitaran. Dan yang keempat, orang yang sihat mental ni, bila dia bercakap, orang akan rasa selamat, orang rasa gembira. Orang yang sakit mental, ingat tu Melvi, bila Melvi bercakap, orang rasa sakit hati je, lebih baik Melvi bertaubat. Itu menunjukkan Melvi sedang mengalami sakit mental. So 4 tanda tadi tu adalah merupakan perkara yang perlu kita atasi. Dan cabaran seterusnya adalah dari segi aspek. Yang pertama tadi sihat mental, yang kedua mestilah berani. Tu nak jadi pemimpin mesti berani ke depan, berani bertanya. Kalau takut jangan jadi pemimpin. Takut kegelapan, takut anjing, takut hantu, itu macam mana nak jadi pemimpin? Mira, kau nak jadi pengetua tapi kau penakut. Macam mana? Lebih baik kau jadi guru biasa je lah. Tak payah nak jadi pengetua. Melvi, betul tak? Pengetua ni dia hanya beban dia tinggi. Tapi dari segi grade dia dengan guru biasa, dia sama saja. Dia ada beza sikit dari segi allowance RM300 tu je.
Selalunya pengetua ni orang dah tua, faham tak Melvi? Dah tua dah jadi pengetua macam saya ni, nampak tak? Dah tua-tua baru jadi pengetua. Nama pun pengetua. Tapi dulu saya pun pernah jadi gaji rendah macam Melvi juga. Jadi guru ni, pengetua ni adalah orang yang memikul tanggungjawab. Di sekolah kita akan melihat pengetua gaji lebih rendah daripada guru dia. Kalau guru dia lebih dewasa, lebih tua kan, dah umur 60 tahun, dia dah lebih tinggi gaji daripada pengetua. Macam saya, umur saya 50. Ada guru bawah saya umur dah 59, ada yang 60. Dia punya gaji lebih tinggi daripada saya. Dia grade dia lebih sama dengan saya, tapi gaji dia lebih tinggi. Sebab dia jadi cikgu lebih awal daripada saya. Tapi dia tak ada kuasa, dia tak ada pangkat. Orang muda tak boleh jadi pengetua, boleh? Kalau di Sabah Sarawak ramai orang umur 40 dah jadi pengetua dah. Tapi sanggup ke Melvi jadi pengetua ketika muda? Nanti rambut pun cepat uban, kepala pun cepat pening, kan? Bagilah orang tua-tua jadi ketua kita sebab dia lebih banyak pengalaman. Tapi kalau Melvi seorang yang ada banyak karisma, boleh tukar kertas, boleh jadi air, boleh buat magic, buat macam ni je, boleh keluar sesuatu benda yang hebat-hebat, itu dipanggil extraordinary. Boleh, muda pun boleh jadi pengetua. Kemudian mestilah istiqamah, mestilah sustainability. Daripada awal tahun sehingga akhir tahun cool je. Kalau orang yang tak cool, dia tak boleh jadi pemimpin. Kemudian syarat yang seterusnya nak jadi pemimpin, mestilah dobit ataupun ingatan kena kuat. Orang yang pelupa tak boleh jadi pemimpin. Faham? Kemudian syarat yang seterusnya adalah tiada syaz, tidak ada kejanggalan pada peribadi. Pakaian kena tutup aurat, kena sopan, tak boleh terkinja-kinja, tak boleh overacting, tak boleh mudah depression, mengamuk-ngamuk, tak boleh. Itu dipanggil ada kejanggalan. Bila ada kejanggalan, maka tak layaklah jadi pemimpin. Kemudian syarat yang seterusnya, mestilah dia seorang yang dia punya keterampilan dia tu, dialah yang paling terbaik. Orang nak kata dia kena kemas, dia yang terbaik, dia yang paling berkarisma, kan? Itulah yang kita selalunya akan jadi pemimpin. Itu dari segi perspektif psikologi. Tetapi dari segi aspek nilai-nilai yang lain, kena kuasai dasar-dasar pendidikan, kena menguasai berkepakaran, berkemahiran dalam komunikasi hubungan luar, kena kuasai pentaksiran bilik darjah dan luar bilik darjah, kena kuasai kesahan kandungan di dalam pengajaran dan penghasilan soalan-soalan peperiksaan. Lepas tu berupaya untuk membentuk ekosistem sekolah yang kondusif. Itu semua adalah merupakan cabaran-cabaran guru-guru. Kalau nak jadi pemimpin, dia mesti ada ilmu yang saya sebutkan tadi. Dari segi aspek pedagogi, pentaksiran, mampu menguruskan alat bantu mengajar yang terbaik, yang lengkap, yang cukup untuk keperluan murid dia, yang mempunyai amalan profesional keguruan yang hebat, dari segi pemikiran yang berwawasan, menterjemahkan visi dan misi sekolah dengan berkesan. Lepas tu menguasai akta peraturan dan dasar-dasar pendidikan di masa ke semasa. Itu semua adalah cabaran-cabaran yang perlu dikuasai dan diatasi oleh bakal pemimpin-pemimpin di sekolah masing-masing nanti. Dapat Melvi? Dapat? Okay, good. Okay. Ada lagi? Oh, banyak like tu. Saya pun like juga kan. Tengok, saya pun boleh katakan like. Banyak tu, pokok-pokok, sayur-sayur, bunga-bunga pun naik tu. Dah. Ada lagi? Okay, terima kasih doktor atas perkongsian yang sangat menarik. Sebelum kita akhiri, sebagai macam mana? Sebagai seorang doktor dengar ke suara saya? Dengar. Okay. Sebagai seorang insan guru profesional yang berkaliber, apa nasihat penting yang doktor ingin berikan kepada kami sebagai khususnya untuk bakal-bakal guru yang akan datang dalam membentuk kepribadian kami? Okay. Pertama, al-yakinu la yudaru bisyak. Kita, yang penting cabaran kita adalah bagaimana kita believe tentang diri kita. Kita kena elakkan diri kita daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang salah ketika di luar sekolah. Jangan terlibat dengan benda-benda gejala maksiat, najis dadah,
rokok, perkara yang berkaitan dengan perniagaan dan sebagainya, ataupun pekerjaan-pekerjaan sampingan yang boleh menjejaskan kesihatan ketika berada di sekolah. Sebab jadi cikgu ni penat, kita bukan sahaja berdiri mengajar, kita kena berjalan daripada tingkat bawah sampai tingkat 3. Kita terpaksa, kalau nasib kita dapat sekolah luar bandar, kita terpaksa bantu rakan-rakan sekerja kita, guru besar kita, pengetua kita untuk bantu dia macam mana nak bantu kebajikan murid-murid di sekolah, kan? Jadi kita ada banyak cabaran mental dan emosi di sekolah. Jadi kita kena jauhkan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan kita tidak tenang. Jangan buat maksiat, jangan hisap rokok, jangan hisap vape, jangan hisap rokok, jangan hisap dadah. Jangan pergi berpeleseran, jangan tersilap bergaul. Kita adalah kerjaya yang sangat mulia. Jadi kita kena hati-hati bila kita berkawan. Jangan menimbulkan wasangka ataupun syak masyarakat terhadap diri kita. InsyaAllah dengan ikut apa yang saya cakap tadi ni, nasihat saya ni, cikgu semua, anda semua akan gembira untuk menjadi seorang cikgu yang hebat. Dan saya nak bagi tahu semua kawan-kawan saya yang jadi cikgu, anak-anak mereka semua berjaya menjadi orang yang baik-baik, yang cemerlang di dalam kehidupan, insyaAllah. Berkat kebaikan cikgu semua yang bertugas di sekolah ataupun di universiti masing-masing. Okay. Okey, boleh doktor? Terima kasih doktor. Last kali, doktor ada tak sebarang kata-kata akhir atau penekanan yang doktor nak kongsikan kepada kami, terutamanya yang berminat dalam kerjaya ni? Ingat, pedagogi yang terbaik ada macam-macam. Pedagogi abad ke-21, pedagogi teori A, teori B, teori C, teori D, teori E dan sebagainya. Tapi kalau kita rujuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, pedagogi kelas pertama yang terbaik bila kita berada di dalam bilik darjah ataupun di luar bilik darjah, bila kita mengajar, tolong catat Melvi, Damia, Mira semua, iaitu pertama, mulakan majlis dengan doa. Catat pertama, mulakan majlis dengan doa. Yang kedua, ketika kita mengajar tu, kita kena puji Tuhan. Ingat apa yang kita nampak ni, ini rezeki mata kita. Tuhan kalau tak bagi kita mata, kita dapat tengok tak? Banyak orang boleh baca tapi ada orang tak boleh baca sebab dia mata dia tak nampak dan sebagainya. Macam fizik, sains, anatomi, geografi dan sebagainya, kaitkan dengan puji Tuhan. Kalau Tuhan tak bagikan cuaca negara tu iklim savana, iklim khatulistiwa, tropika dan sebagainya, kita tak akan dapat melihat keindahan alam yang pelbagai. Betul tak? Dikaitkan puji Tuhan. Yang ketiga, takutkan pelajar-pelajar kita ataupun para peserta kita, khusus kita, tentang kemurkaan Tuhan. Kalau kita sia-siakan khazanah negara kita ni, hutan kita ni, sungai kita ni dengan perbuatan-perbuatan yang haram ni, dia akan merosakkan ekosistem geologi kita dan dia akan meninggalkan kesan yang negatif kepada anak cucu kita. Cakap macam tu. Bila kita buat salah, nanti timbullah bencana kepada kalangan manusia. Bencana tanah runtuh, banjir, lepas tu cuaca yang tidak menentu, penyakit wabak yang tiba-tiba secara simultaneity, keserentakan wabak penyakit yang dahsyat melanda apabila hidup kita melanggar perintah Tuhan. Nampak tak? Ada teknologi digital tapi gunakan teknologi digital untuk membunuh orang, untuk memfitnah orang. Baik atau tidak, Melvi? Tak baik kan? Dosa kan? Bila kita berdosa, Tuhan akan marah. Itu maksud dia. Kemudian kita kena sebut kepada murid-murid kita tentang kita punya prophet. Kita ada prophet, kita selawat, kita puji prophet kita. Apa yang kita dapat ni semua daripada hasil usaha para Nabi Muhammad SAW. Kalau kita orang Islam, kita punya prophet lah, kita selawat. Last sekali, yang kelima, bila kita mengajar, kita jangan lupa masukkan, kalau kita agama Kristian, masukkan ayat-ayat suci kitab Kristian kita. Tapi kalau kita orang Islam, masukkan walaupun sepatah ayat Al-Quran. Contohnya Alhamdulillah ataupun Allahu Akbar. Itu semua ayat Quran Amira, kita kena baca. Barulah kita menepati piawai pedagogi yang disarankan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang lain-lain kita walking around, presentation, perbincangan secara berdua, perbincangan secara berkumpulan, itu semua teknik-teknik yang kita boleh upayakan sebagai satu teori-teori yang dicipta oleh manusia dan boleh buat. Okey, itulah daripada saya. Tak dengar suara Melvi.
Ada lagi soalan? Okey, itu sahaja soalan daripada kami. Terima kasih doktor atas nasihat-nasihat tadi. Okey. Okey, maka dengan itu berakhirlah sesi wawancara kita pada kali ini. Dah ambil gambar dah? Dah ambil dokumen? Dah ambil gambar semua? Boleh sekejap. Boleh ke nak minta kepada peserta untuk kita buka kamera, kita nak ambil gambar. Okay, thank you very much everybody. See you again. Saya doakan anda semua akan menjadi guru-guru yang hebat, terbilang, cemerlang, berjaya dunia akhirat. Dah ambil gambar tu? Okay, kita ambil gambar dalam kiraan 1. Ready, Nadia? 1, 2, 3. Okay, dah. Terima kasih sekali lagi kepada doktor atas perkongsian yang sangat memberi impak dan membuka mata kita pada malam ni. Semoga ilmu ini dapat dimanfaatkan oleh kami dan peserta di luar sana. Jadi kami sudahi sesi wawancara kali ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Tahniah adik-adik semua. Terima kasih doktor.